Uncle, saya mau tanya sikit boleh tak? Boleh. Jangan marah, Uncle. Tanya. Kenapa orang Cina benci orang Melayu? Halo, selamat petang. Ini durian apa ni? Kampung ke apa? Ini dari kebun sendiri ni? Ada campur-campur. Oh, campur juga. Oh. Halo, Uncle. How are you? Saya mau tanya, ini durian kampung ke apa? Durian kawin. Kahwin? Kahwin. Dia kahwin berapa? Kahwin 4, kahwin 5? Kawin tak tahu. Tak tahu ah. Kita Cina tak boleh kawin banyak. Banyak jenis. Banyak jenis ah. Sini boleh makan tau. Hah? Dalam. Oh, makan dalam. Ah. Sini tak boleh makan ah? Sini pun boleh. Boleh juga ah. Bagi saya Musang King ah. Musang King Ah. Si ni 35 pun boleh. Cincai lah, cincai. Sikit macam tu. Macam mana bisnes okey ah? Hari biasa dia slow sikit. Oh, slow ah. Ya, Oh, slow. Musang King. Ini uncle punya wife ah. Saya punya mak Oh ya. Wow. Mak saya, ini abang. Adik-beradik kita, ini mak kita. Oh, aunty. Tengok budak. Wow, aunty untung aunty. Rambut sudah sama putih. Gosip dia tahu. Wah, saya rambut putih pun mak saya sudah tak ada. Uncle umur berapa sekarang? ada lah. Tadi makan 35, sekarang suruh naik harga lah. Tak apa, saya tanya lagi. Naik harga pun tak apa lagi. No problem. Uncle, saya mau tanya sikit boleh tak? Boleh. Jangan marah, Uncle. Tanya. Kenapa orang Cina benci orang Melayu ah? Orang semua Melayu semua bagus. Semua bagus ya. Maksud dia sekarang Uncle cakap kat saya, orang Cina bukan benci orang Melayu. Kita semua tak ada bencinya, right? Kita sini kampung semua orang kawan sama orang Melayu, semua kawan ni. Tak ada ni. Kita Betul, sini semua tak ada benci orang Melayu. Tak ada punya. You tengok satu saya sekarang lu saya cakap macam ni, saya kasih tahu. You tengok kita Cina, Melayu, India, semua kita pergi jalan-jalan Betul. mana tempat makan aja mak. Ya, selamat petang ah. Macam sini bagus ya makanan. Okay, very good, very good. Lagi satu saya mau tanya Uncle. Ini sampai sekarang saya tak tahu. Itu sebab saya mau tanya, sebab saya mau belajar. Kenapa orang Cina dia betul-betul kerja, work hard? Kenapa? Tak sama. Oh, so tradisi budaya dia. Memang dia kerja saja. Dia kerja kuat, work hard. Dia pun mau jaga anak, mau jaga cucu, semua. Wah, lain kali ya. Wah, sama anak dia pikir banyak panjang. Dia tengok sama mak. Dulu banyak orang tak makannya. Nanti takut apa kanser dia garam pun masak pun tak ada garam. Tapi sekarang, saya cakap saya umur 8 lebih apa pun makan. Oh, sakit dulu, enjoy sekarang. Dulu dia tanya sama mak tengok. Dulu saya umur 13 macam nah, pergi belakang pergi kerja. Tolong. Belakang ni ya. Kita lombong biji timah memang. Oh, Kena pergi 3 jam jalan kaki kita tahu. Wah, dulu memang susah. betul. Appreciate Tengok lah. sekarang sampai anak. Ini itu dia tadi pun ambil gambar kasih tengok. Jadi you tengok ini Musang King laut ni saya cakap tak apa, durian boleh makan, tak apalah, makan lah. Bapak dia cakap tak sama. Orang ni macam mana. Kita kampung ni orang saya tahu ni Lain sikit lah. Lu tengok dia pun motor. Mana takut awak? Okey. Uncle, berapa tadi ni Uncle? 42. 42. Saya mau jumpa Uncle punya mas kejap boleh tak? Dijumpa. Boleh tak? Mana apa pun boleh. Aunty, saya mau balik dah Aunty. Mana? Thank you Nanti sudah ada itu anak lelaki 2 orang. Very power bagus. Buat kerja bagus apa semua. Saya mau kasih hadiah sikit ke Aunty. Ini saya kasih sama Aunty. Ini saya punya hadiah lah dekat Aunty. Ambil satu. No problem. Dia terkejut. Dia cakap mana. Nanti kalau bosan-bosan saya datang. Good Aunty. Thank you so much. Okay. Terima kasih banyak. Okay. Apa bagi dah? No problem. Thank you. Itu durian sangat sedap. Okay. Korang dah dengar tadi cerita Uncle yang mana diorang adalah satu family, macam mana diorang perniagaan legacy diorang, dan saya betul-betul berharap dapat ambil sedikit manfaat dan juga nasihat daripada apa yang Uncle tu cakap tadi. It makes sense guys. Memang betul. Diorang berusaha guys. Diorang deserve to get what they want. So, Cikgu Syahri, Gua Kelam, Perlis Indra Kayangan. Assalamualaikum.